Berita baru berita tadilah. So 14 orang adun di Negeri Sembilan menarik sokongan daripada MB Negeri Sembilan, iaitu Aminuddin. MB ni MB PKR. Henshin. So apa yang berlaku di Negeri Sembilan hari ini, tuan-tuan, dia akan memberi kesan kepada seluruh negara lah. Sebab itu ini bukan saja hal kerajaan Negeri Sembilan, tetapi ia melibatkan kerajaan-kerajaan negeri yang lain dan juga melibatkan kerajaan persekutuan jugalah. Okay, biasanya saya buat malam, tapi hari ini kita ada berita baru. Berita tadilah. So saya recap balik apa yang berlaku. Nombor satu, awal-awal tadi 14 orang adun di Negeri Sembilan, adun daripada Barisan Nasional UMNO telah menarik sokongan daripada MB Negeri Sembilan, iaitu Aminuddin. MB ni MB PKR. Dan apabila UMNO menarik sokongan, dan kemudian apa yang berlaku selepas itu, 5 orang adun daripada Perikatan Nasional pula menyokong untuk bekerjasama dengan 14 orang adun Barisan Nasional ini. So 14 campur 5, 19. So Negeri Sembilan ni ada 36 dun, tak salah saya, 36 dun. So 35 tak salah saya. So siapa yang ingin membentuk kerajaan kena dapat 18, betul tak? Is it true? Ya, lebih kurang macam tu lah. 17, 35, 17, dia ada 35. So siapa yang nak bentuk kerajaan kena dapat 18. 35, 36, betul, 36. Okey. So siapa yang nak membentuk kena dapat kalau 36, siapa nak bentuk kena dapat 19 lah. Ataupun so sekarang PH ada 17. So mereka perlukan sokongan daripada adun-adun Barisan Nasional ni dulu untuk membentuk kerajaan Negeri Sembilan. Dan adun Barisan Nasional ada 14. So mereka short berapa orang itu untuk membentuk kerajaan. So sekarang ini bila mereka tarik sokongan daripada MB, so 14 orang keluar daripada DUN itu, daripada memberi sokongan kepada MB, maka PH pun sebenarnya pada ketika ini MB Aminuddin sebenarnya telah hilang majoriti untuk jadi Menteri Besar kepada Negeri Sembilan. Dan sebenarnya majoriti dipegang oleh siapa sekarang ni? So kalau ikutkan MB ini tak ada majoriti. So 14 orang adun ini telah menarik sokongan dan 5 orang adun daripada Perikatan Nasional telah sokong untuk bekerjasama dengan adun-adun Barisan Nasional daripada UMNO ini. So 14 campur 5 dah 19. So majoriti ada pada BNPN. Kalau Barisan Nasional bersetuju untuk menerima kerjasama dengan Perikatan Nasional. So di option ini pada UMNO lah, pada Barisan Nasional. So PN dah bagi dia punya sokongan. So all keputusan untuk bekerjasama ni sekarang pada UMNO ni. Dan lepas itu MB Negeri Sembilan Aminuddin dengan Anthony Loke tadi baru buat PC. So apa MB dengan Anthony Loke ni cakap? Nombor satu, MB baca kenyataan daripada Duli Yang Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. So Yang Tuan Besar Negeri Sembilan cakap apa? Dia kata supaya MB teruskan tugas sebagai Menteri Besar sehingga sokongan daripada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Sembilan ini, adun ini, sokongan ditentukan. Ini penting dan signifikan ya, tuan-tuan dan puan-puan. So maksudnya yang di-Pertuan Besar pun ingin supaya bertitah supaya
adun-adun ni menentukan tahap sokongan. Dia bukan kata Amin kamu jadi je lah MB teruskan. Dia tak cakap macam itu. Dia kata dengan syarat supaya ataupun sehingga tahap sokongan sebenar daripada adun-adun ini ditentukan. So nombor 1, MB kamu kena tentukan tahap sokongan sebenar. Lepas itu MB ni pula ada mention perkataan kerajaan minoriti. Dia no such thing as kerajaan minoriti. MB kamu tengoklah dalam undang-undang tubuh kerajaan negeri itu tak ada disebut kerajaan minoriti. Kerajaan minoriti ni adalah fantasi kamu saja. Kamu kata kerajaan federal boleh ada kerajaan minoriti dan sebagainya. Itu pun tak ada dalam perlembagaan. Kerajaan minoriti ni dulu masa kamu hilang sokongan itu kamu sebut kerajaan minoriti. Kerajaan minoriti ni tidak ada dalam perlembagaan dan tidak juga ada dalam undang-undang tubuh kerajaan negeri. So kerajaan minoriti ini adalah kamu punya konstruk saja untuk justifikasi supaya kamu meneruskan untuk menjadi MB. So there is no such thing as kerajaan minoriti. So sebab itu tadi yang Dutaan Besar telah titahkan supaya kamu tentukan tahap sokongan betul-betul. So sementara kamu tentukan tahap sokongan itu, kamu okey, teruskan je lah jadi MB. Tapi kamu tak boleh teruskan jadi MB sampai berbulan-bulan, tak boleh. So immediately you have to tentukan siapa yang ada majority ni. Lepas tu Anthony Loke pula cakap apa? Anthony Loke kata, nombor 1, saya nampak lah kenyataan Anthony Loke tadi. Dia kata begini, dia kata kalau nak remove, dia pergi sentuh berkenaan dengan krisis yang berlaku antara yang Dutaan Besar ni dengan undang-undang itulah, 4 orang undang itu. So nombor 1, Anthony Loke, kamu tak payah campur lah. Lepas tu kamu baca undang-undang tubuh negeri. Kamu ni peguam ke Anthony Loke? Saya tak rasa Anthony Loke ni peguam. Dia pula nak baca undang-undang tubuh kerajaan negeri. So kelang kabut dia baca. Kamu pergi jual nombor pelit je lah. Anthony Loke, kamu dah lah tak perform. So Anthony Loke ni ikut bacaan dia berkenaan dengan undang-undang tubuh kerajaan negeri 9. Dia kata macam ni. Dia kata pemecatan, lebih kurang macam ni lah, saya rephrase lah. Dia kata pemecatan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan oleh 4 undang itu kata tidak berlaku mengikut prosedur lah. Sebab dia baca, dia kata kalau ikut prosedur itu, kalau ikut undang-undang tubuh negeri Negeri Sembilan ini, memang undang boleh remove atau pecat yang di-Pertuan Besar, tetapi kena ada proses, dia kata. So ini menunjukkan bahawa Anthony Loke persoalah apa yang kita nampak dia cuba cakap ialah pemecatan tu tak sah lah, dia kata, sebab tak ikut proses dan sebagainya. So this is what we read, apa yang Anthony Loke cuba cakap ni lah. Cuma Anthony Loke yang itu bukan isunya sekarang. Isunya sekarang Anthony Loke sama ada MB yang kamu sokong ini, Aminuddin ini, dapat tak sokongan majoriti. Yang itu yang kamu kena address dulu. Yang apa tu, pasal undang, pasal yang di-Pertuan Besar itu, itu soal between yang di-Pertuan Besar dengan undang. Kamu DAP jangan campur lah. Kamu customary adat ini pun kamu tak tahu. Yang tu Anthony Loke kamu tak usah campur. Yang kamu kena pastikan Amin ni ada sokongan ke tidak. Lepas tu kamu pula cakap, kamu kata okey, sementara nak tentukan ini, kamu sokonglah MB Amin ni untuk memangku tugas. Kamu pakai perkataan memangku. So bila memangku, apa ni maksudnya? Kamu sendiri mengaku jawatan MB di Negeri Sembilan itu dah kosong ke apa ni Anthony Loke? Kamu pakai perkataan memangku tadi tu. Dan kamu cakap macam ni, kamu tak nak kerajaan tebuk atap, kamu cakap. No kerajaan tebuk atap, tak mahu ini. Tapi sementara waktu itu Amin ini bolehlah memangku tugas-tugas MB. So maksudnya apa? Kalau saya baca kenyataan Anthony Loke itu, nampak gayanya macam dia cuma tak nak kerajaan bertukar. Tapi MB siapa itu macam dia bagilah Amin ni pangku dulu. Apa yang saya baca macam dia tak kisah.
So dia cuma tak nak kerajaan ini bertukar. Kalau kerajaan maksudnya option yang mungkin boleh diterima atau option yang boleh diterima oleh DAP ni lah adalah kalau tukar MB pun tak apa, janji kerajaan ni intact. Lepas tu dia cakap, dia kata masa dulu bertanding PRN tu, Negeri Sembilan termasuk dalam PRN 6 negeri kan, mereka dah berunding, kursi siap-siap. Lepas tu dia dapat mandat rakyat melalui kajian paduan PHBN. Dia cerita macam itu. So maksudnya katakanlah ada 3 option saya cakap dalam Facebook saya tadi. Satu, bubar DUN. Nombor 2, kerajaan Pumdap Mantap ni, kerajaan PHBN ini kekal. Cuma kita tukar MB. So daripada MB, daripada PKR jadi MB daripada Amdap Mantap. Lepas tu option ketiga iaitu tukar kerajaan lah. Macam tadi UMNO ada 14, Barisan Nasional ada 14 orang adun, campur 5 PN 19, so boleh tubuh kerajaan baru. MB-nya UMNO. So kalau option nombor 2 tu kekal kerajaan Pamdap Mantap, MB-nya Amdap Mantap. So itu boleh diterima oleh DAP. Option ketiga, PH tak ada, tukar kerajaan, BN dengan Perikatan Nasional, MB-nya adalah UMNO. Ada orang Amdap koyak lah, dia kata, kenapa pula dah kalau option nombor 2 itu MB Amdap Mantap, option nombor 3 MB UMNO? Memanglah sebab kalau option nombor 2 itu kamu masih bekerjasama dengan DAP. Bila kamu bekerjasama dengan DAP, maksudnya itu MB Amdap Mantap lah. Tapi option nombor 3, kamu tak bekerjasama dengan DAP, kamu tolak DAP ni, kamu tolak PH ni. So UMNO kembalilah ke perjuangan asalnya, menentang PKR, menentang PH, no Anwar, no DAP, kembali ke perjuangan asal UMNO. So kamu jadi MB UMNO. So option nombor 2, kamu bekerjasama dengan Pamdap Mantap, kamu adalah MB Amdap. Tapi kalau option nombor 3, kamu bekerjasama dengan Penyatuan Ummah, kamu kembali ke perjuangan asal Abata dan kamu adalah MB UMNO. Itu bezanya. Bukan dua-dua MB Amdap atau dua-dua MB UMNO. Itu yang kita cakap. So tadi kenyataan Anthony Loh seolah-olah mengatakan dia tak kisahlah siapa MB, ya apa yang saya baca lah. Cuma dia nak kekalkan kerajaan itu, kerajaan Pumdap macam itu. Dan Amin pula okeylah, dia kata dia baca kenyataan daripada istana, kata teruskan menjalankan tugas sehingga tahap sokongan ini ditentukan. So tugas dia adalah tentukan tahap sokongan ini. 14 orang adun Barisan Nasional ni dah buat PC so tak payah SD lah, so dia dah en block cakap. Dan 5 orang adun Perikatan Nasional pun dah buat PC, so itu dah en block. So 14 campur 5 dah 19 dah en block dah itu. So mereka boleh menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan untuk sebenarnya membentuk kerajaan. So sekarang ni keputusan di tangan siapa? Keputusan adalah di tangan UMNO lah sebenarnya. Sama ada kamu nak terima pelawaan ataupun offer daripada Perikatan Nasional ini untuk bekerjasama atau tidak kepada ketua UMNO lah di Negeri Sembilan, Datuk Jalal. So kamu kena buat keputusan. Dan the thing is, adakah kamu nak refer kepada Zahid Hamidi, presiden kamu? So kalau kamu refer kepada Zahid Hamidi, saya jangka Zahid akan cakap macam ni. Zahid akan suruh kamu maintain dengan Pumdap lah. Kamu maintain dengan Pumdap, tetapi teruskan usaha untuk menjadi MB. So kalau begitu if that's the case, then apa akan jadi ialah kamu mungkin akan jadi MB. Sebab Aminuddin ni kerajaan minoriti ni no such thing, tapi MB tu akan bertukar lah. Ini adalah ekspertis UMNO lah. Sebab itu saya dah jangka apa akan berlaku, apa yang saya dah teka dah, option mana yang dia nak ambil sebelum ini. Ingat tak dulu bila Perdana Menteri bertukar daripada Tan Sri Muhyiddin kepada Ismail Sabri, benda ini juga yang berlaku. So benda ini jadi macam tactical UMNO dah berkali-kali lah. Siapa yang baru keluar gua atau tertinggal bas tu
UMNO memang selalu buat macam ni. Dia tarik sokongan, lepas tu tukar. Dulu tukar Perdana Menteri daripada Tan Sri Muhyiddin kepada Ismail Sabri pun UMNO buat macam ni. Sekarang di Negeri Sembilan pun lebih kurang sama lah. Dia tarik sokongan, lepas itu dia jadi MB. So isunya persoalannya sekarang, UMNO boleh jadi MB ni, tetapi MB dengan siapa? MB dengan PUMDAP ke, PH ke, ataupun MB dengan Perikatan Nasional. So ini adalah keputusan daripada ataupun keputusan yang perlu dibuat oleh UMNO lah. So yang lain-lain itu kita boleh tengok lah daripada kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh pemimpin PKR, DAP dan juga PN. Yang lain-lain tu adalah dalam TikTok, Facebook dan sebagainya, dalam kenyataan akhbar. So apa yang saya nak cakap macam ni, dalam masa yang singkat ini adalah peluang besar sebenarnya untuk UMNO kembali ke pangkal jalan keperjuangan asal. So ini adalah the opening lah, adalah peluang lah. Akau umbi UMNO, saya dah cakap, akau umbi UMNO tak suka kerjasama dengan PHDAP ni. Tadi dalam live yang dibuat oleh orang PKR di kediaman rasmi Menteri Besar Negeri Sembilan, kamu pun nampak mereka duk maki UMNO sekarang ni. Mereka kata dia mencarut-carut pada UMNO. Dia kata UMNO ni khianat lah, UMNO balik bayar lah. Saya tak nak sebut kat sini lah. Boleh sebut ke balik bayar dalam live ni? Dia kata UMNO macam itulah, UMNO inilah. Mereka dah maki hamon UMNO sekarang ni, penyokong-penyokong PKR. So kamu nak bentuk kerajaan dengan mereka lagi ke? Satu, mereka pun dah maki hamon kamu. Yang kedua, akau umbi kita yang UMNO original, saya dah cakap banyak kali, pun tak nak PH dengan DAP ni. So ini mungkin adalah satu opening. Allah SWT dah bagi jalan pada kamu nak kembali ke pangkal jalan ini, kepada orang-orang UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO ini. Ambillah peluang ini dan buktikan kamu ini bukan AMDAP. Kamu tolak AMDAP lah. Kamu berdesing telinga setiap kali orang kata kamu ni AMDAP. Lepas tu kamu asyik nafi je, kita bukan AMDAP, kita bukan AMDAP. So kali ni buktikan yang kamu ni bukan AMDAP. Ambil peluang ini. Ini dah jalan dibuka oleh Allah SWT. Kalau kamu tak ambil juga peluang keemasan ini, maka terbuktilah kamu ini memang AMDAP lah. Kalau kamu tak ambil peluang keemasan ini, kamu jadi MB, lepas itu kamu bekerja sama pula dah dengan PHDAP ni, maka terbukti kamu ni memanglah AMDAP. Kamu tak boleh nafi-nafi dah. Sebab kamu ada option lain. Kamu ada peluang untuk bekerjasama dengan Perikatan Nasional dan buat muafakat nasional dan penyatuan ummah semula. Dia bermula di Negeri Sembilan, tapi kamu tak nak. Kamu tolak sebab kamu nak dengan PAMDAP ni. Kamu nak dengan PHDAP. So AMDAP pun kamu apa benda kata MB AMDAP pun kamu nak jadi MB pada masa-masa sama, kamu pilih untuk bekerjasama dengan PHDAP. So terbukti kamu tak boleh deny lagi yang kamu ni memang AMDAP mantap. So kamu nak cakap apa lagi? Kamu nak blame saya lagi? Oh ini semua Hisham Jalil lah ini cakap AMDAP. Tak, melalui perbuatan kamu sendiri. Allah SWT dah buka jalan supaya kamu ikhtiar untuk kembali ke pangkal jalan, untuk kamu buat pilihan itu. Ikhtiar ini di tangan kamu. Kamu faham tak? Tapi kalau kamu ikhtiar, kamu pilih jalan itu maksudnya is on you lah. Kamulah bersalah. Kamu tak boleh cakap orang lain tu salah lah, tuduh kita AMDAP mantap lah, Hisham Jalil ni panggil kita AMDAP mantap. Kamu sendiri yang choose untuk bekerjasama dengan AMDAP mantap. Ini dah ada peluang untuk kamu, saya dah cakap. Peluang ini, ambillah peluang ini. Buktikan kamu ni bukan AMDAP. Tolak AMDAP. Kamu takut dengan DAP dengan Tini Lok buat apa? Kamu takut dengan Zahid buat apa? Pilihan raya dah dekat dah ni. Pilihan raya dalam tempoh kurang daripada setahun, tahu tak? Kamu tak payah takut pada Zahid pun kamu nak takut apa dengan Anwar Ibrahim dengan Tini Lok Zahid? Kalau kamu ambil peluang ini kembali ke pangkal jalan Zahid Hamidi, kalau Anwar nak dakwa kamu semula, kes mahkamah tu akan berlangsung lama lagi. Pilihan raya dulu baru buat keputusan untuk kes mahkamah kamu takut apa?
So sebab itu jangan pentingkan pasal diri saja. Ini pasal perjuangan parti ni. Kamu tahu akar umbi kamu tak sokong kamu sebab Amdap Mantap ini. Akar umbi UMNO tak sokong PHDAP ni. So kamu takut apa lagi? Zahid Hamidi, Datuk Jalal, kamu pergi cakap pada Zahid. Tok Mat pergi cakap pada Zahid. Akar umbi UMNO pergi cakap pada Zahid. Ini peluang keemasan. Sebab apa? Kalau kamu buat macam ni, tukar MB Amdap Mantap tetapi masih bekerjasama dengan PHDAP, kamu tolak pelawaan untuk penyatuan ummah dari Perikatan Nasional ini, maka orang-orang Melayu akar umbi UMNO akan maki kamu. Dia kata apa ni? Nak juga. Satu, gila kuasa nak jadi MB, lepas tu dah jadi MB Amdap Mantap kerjasama lagi dengan PHDAP. So esok dalam tempoh kurang daripada setahun, pergi PRN, pergi PRU, kamu tahulah nasib kamu. Orang takkan undi kamu. Orang kata kamu ni sengaja memang nak sokong juga. Esok kita sokong dia ni, bila dia dah jadi kerajaan, dia sokong balik Amdap Mantap, dia sokong balik Pumdap ini. Buat apa kita nak undi dia? Esok kamu huyuk dapat jadi MB Amdap setahun aja atau tak sampai setahun, lepas tu kamu huyuk lepas itu. Buat apa? So dengarlah cakap akar umbi UMNO. Dengar cakap apa kita orang ini. Saya walaupun telah dipecat daripada UMNO, darah saya masih darah UMNO, saya UMNO original, dan kebanyakan orang-orang UMNO pun UMNO original, mereka tak suka PHDAP ini. Kamu pergi buat survey balik di bawah itu, mereka nak kerjasama dengan siapa di Negeri Sembilan ini? Tanya Negeri Sembilan. Anthony Loke cakap tadi masa PRN, dia kata kita yang masa pergi PRN dulu, kita yang bekerjasama, lepas itu kita dapat kursi, kita dapat mandat untuk kajian perpaduan ni. Anthony, aku ada masa PRN di Negeri Sembilan. Masa itu saya turun berkempen. Orang UMNO Negeri Sembilan tahu cerita ini. Berapa kali saya pergi Negeri Sembilan, ada ucapan saya. Sebelum PRN 6 negeri itu, saya turun ke Negeri Sembilan berapa kali. Saya cakap apa? Kamu tahu macam kenapa Barisan Nasional menang 14 kursi di Negeri Sembilan? Despite negeri-negeri lain semua kalah huyuk. Di negeri lain, PRN 6 negeri, UMNO menang 4 kursi je, tak salah saya. 4 kursi je. UMNO total bertanding 108 kursi ke 100 berapa belas kursi. Kan saya dah bagi warning sebelum itu. Saya kata kalau pergi dengan PHDAP ni, PRN 6 negeri, kita akan kalah. Sebab itu saya dipecat. Sebab saya tak setuju UMNO pergi pilihan raya 6 negeri dengan DAP. Kamu orang yang tuduh Hisham Jalil setuju ke pembentukan kajian perpaduan. Betul, saya kata saya setuju sebab saya aku titah daripada Kebanyakan Agong untuk membentuk federal government pada ketika itu sebab tiada kajian dibentuk. Tetapi saya tak setuju untuk pergi pilihan raya dengan PHDAP. Sebab saya kata itu Agong tak suruh. Agong tak suruh kita pergi pilihan raya dengan PHDAP. Itu bukan titah Agong. Saya tak setuju pergi PRN 6 negeri dengan PHDAP. Sebab itu saya dipecat. Kepada siapa yang baru keluar gua atau tertinggal bas dan sebagainya, saya pergi PRN, berkempen untuk PRN Negeri Sembilan. So saya ada saham juga. UMNO menang 14 kursi. 14 daripada 18 yang UMNO menang itu, bertanding 100 lebih, menang 18. 14 itu di Negeri Sembilan. Kamu tahu pasal apa? Sebab one of the campaign is this, ialah kalau kita dapat kursi lebih banyak daripada PKR, kita akan jadi menteri besar. So kita pun pergi berkempen, kita nak lead Negeri Sembilan. Kita tak suka DAP ni, so Negeri Sembilan kita buat lain. Dan pemimpin-pemimpin UMNO Negeri Sembilan pun tak suka Zahid. Kamu tanyalah dia orang. So kita nak lead Negeri Sembilan, kita jadi menteri besar. So faktor Zahid di Negeri Sembilan tak ada masa PRN itu. So orang akan umbi kita pun undilah UMNO di Negeri Sembilan, kita menang 14 kursi. Tapi bila menang 14 kursi, tak jadi juga menteri besar. DAP support PKR, Amanah support PKR, tiba-tiba mereka ada berapa belas kursi, lebih sikit daripada kita, 17, lebih 3 daripada kita sebab support daripada Amanah dan daripada PKR, kita tak jadi MB. Kecewalah akar-akar umbi ni di Negeri Sembilan. Bukan dia orang sokong sebab kamu Anthony Loke. Bukan orang akan umbi UMNO ni sokong 14 kursi ni sebab kerjasama. In fact, kerjasama dengan DAP tu lebih menghilangkan undi UMNO. So sekarang ini, apakah peluang yang ada di Negeri Sembilan ini? Kalau kamu betul-betul, maka pedulikanlah Zahid nak buat apa. Kita ada setahun lebih lagi. Datuk Jalal dengan adun-adun ini
bentuk kerajaan penyatuan ummah di Negeri Sembilan. Lepas tu apa akan jadi? Kerajaan-kerajaan lain pun mungkin dia akan balas dendam di Pahang dan di Perak. Mereka akan balas lah. Dia kata, oh ini apa tadi saya ada nampak satu posting dibuat oleh orang PKR lah, penjilat PKR ni. Macam PLOS ke apa saya tak tahulah. Dia kata okey, kalau dia buat dekat Negeri Sembilan, mari kita tarik sokongan di Pahang dan di Perak. Buatlah. Saya cabar kamu, buatlah, apa ada masalah. Akaun UMNO yang original pun suka. Sebab mereka tak nak bekerjasama dengan kamu. Akaun UMNO di Pahang dengan di Perak, tunggu masa je kamu nak tarik sokongan. Kamu buat. Saya nak tengok. Kalau kamu tarik sokongan di Pahang, tarik sokongan di Perak, maka kerajaan penyatuan ummah boleh dibentuk di Pahang, di Perak dan di Negeri Sembilan. Lagi bagus. So kita akan UMNO akan jadi apa ni orang kata, akan jadi kembali ke perjuangan asal balik. Tak payah kita duk sokong PHDAP ni. Ini perjuangan saya daripada asal untuk kembalikan UMNO ke perjuangan asalnya. Tolak PHDAP ni. Ini adalah openingnya, ini adalah peluangnya. Kalau kamu tak ambil peluang ini, maka kufur nikmatlah kamu. Lepas tu bila kamu tak ambil, kamu jadi MB Amdat Mantap, kamu masih nak bekerjasama dengan PHDAP, maka orang-orang bawah kita akan maki kamu. Dia kata dah bagi peluang pun masih nak pilih Amdap juga, masih nak pilih Pumdap juga, masih nak pilih DAP juga. So memanglah kamu ini memang Amdat Mantap lah. Kamu tak payah deny lah, memang Amdat Mantap. Kamu tak payah bagi alasan lah, kata alamak kita nak kena maintain kerajaan lah, tak mau bergolak di federal lah. Tak mau, ini pilihan raya less than 1 year je lagi. Kalau kamu nak tendang Amdat Mantap, kalau Zahid masih nak bekerjasama dengan Amdat Mantap ini, dengan DAP ni, dengan Zahid kamu tendang lah, apa ada masalah, tinggal setahun je lagi. Kamu tolak dia, lepas tu apa, dia nak pecat kamu dalam tempoh setahun ni. Dia nak pecat Jalal, dia nak pecat Adun ini, so bagi dia pecat. Dulu awal-awal election dia boleh pecat-pecat orang. Kepada pemimpin-pemimpin UMNO ini, masa awal-awal dulu dia boleh pecat. Dia pecat, kamu pecat ni, sekarang tinggal setahun, dia pecat-pecat orang, dia lah sekali kena pecat. Kamu faham tak? So sekarang ini dah tinggal setahun, tak sampai setahun dah. Kalau kamu nak make kamu punya move, kamu tak suka ini PHDAP ni, kamu tendang mereka sekarang. Tendang Amdap ini, pedulikan pemimpin Amdat Mantap di atas di majlis tertinggi itu. Kamu, kita buat gerakan Akaumbi, kamu buatlah gerakan di Akaumbi di negeri-negeri, di Perak, di Pahang, di Negeri Sembilan, di Melaka. Buat gerakan kamu sendiri. Tak perlu dengar kepimpinan Amdat Mantap ini. Sebab kalau kamu dengar kepimpinan Amdat Mantap ini, pergi PRU, pergi PRN esok, kamu guyup, hilang kuasa habis. Kamu tak dengar lagu anak kecil main api macam mana? Mereka ni, kepimpinan Amdat Mantap ni main api sampai terbakar habis semua. So sebelum ubah kita jadi abu, kamu tolak kepimpinan Amdat Mantap ni di Negeri Sembilan. Kamu tak payah dengar lah bila Zahid Hamidi ni pergi bercerita dengan Anwar lah, nak pujuk kamu lah. Tak apalah, kita tukar MB tapi maintain kerajaan Amdat Mantap. Kalau kamu buat macam tu, Datuk Jalal, tak sampai setahun jadi kamu jadi MB. Kamu pergi pilihan raya, confirm kamu lingkup. Kamu takkan tak belajar lagi daripada sejarah macam mana. Sebab itu saya cakap, kali ini peluang keemasan bermula di Negeri Sembilan untuk UMNO kembali ke perjuangan asal. Saya tak ada kepentingan interest apa-apa. Saya bukan ahli UMNO pun, sebab saya dah dipecat. Kalau kamu kembali ke perjuangan asal, saya akan support kamu balik walaupun saya bukan ahli UMNO. Sebab saya bukan kejar jawatan, bukan kejar apa ke benda. It's not of interest to me. Kamu je buat fitnah, kata Syam Jalil inilah, Syam Jalil itulah. Kalau saya nak jawatan, saya jilat aje lah macam kamu orang dalam Amdat Mantap itu. Tak masuk akal siapa nak jawatan ini pergi jadi pembangkang. Kamu fitnah saya macam-macam. Okey, tak apa, yang Amdat Mantap ni fitnah saya, kita lawan mereka, kita tendang mereka keluar. Sebab interest saya, goal saya adalah nak orang kata menuju ke arah penyatuan orang Melayu dan penyatuan ummah balik. So kali ni kita ada peluang. Kepada ahli-ahli UMNO, kamu cakap dengan ketua-ketua cawangan kamu. Kamu cakap dengan ketua-ketua bahagian kamu. Ketua-ketua bahagian, kamu cakap kepada pengerusi
negeri kamu. Lepas tu kamu bawa ke majlis tinggi. Kamu bantah kalau kita bentuk kerajaan dengan PUMDAP ni balik. Mereka dah maki kamu, takkan kamu ni tak ada rasa malu ke? Kamu pergi tengok live orang PKR, pergi orang mana, dia balik bayarkan kamu. Dia kata UMNO balik bayar, UMNO ni semua ni. Dia kata kamu pengkhianat, balik bayar, ini semua-semua ni. Lepas tu kamu nak jadi MB AMDAP mantap, bekerjasama balik mereka dengan ni. DAP berdehem sikit, kamu U-turn. Mana nak letak maruah kamu, muka kamu ni? So sebab itu saya cakap kepada akar-akar UMNO, kamu cakap kepada kepimpinan kamu ada WhatsApp group, kamu ada ini, kamu buat live ke apa. Kamu nak maki saya, makilah. Saya apa benda, saya ni dah tahan dah berapa kali saya ni berjuang sampai mereka nak masukkan saya dalam penjara lah. Tak luar pun. Kamu budak-budak baru nak up ni, sekali kena kritik sikit kamu dah goyang guling-guling ya. Kamu tak pernah rasa lagi kena dakwa, kena itu, kena ini. Saya dah tak luar dah, tak lut dah. Kamu nak maki saya, makilah. Saya apa benda ada pasal, saya dah biasa. Tapi untuk perjuangan UMNO itu sendiri, kamu kena buat keputusan. Bagi tahu kepimpinan atas. Okey, kita nak jadi apa-apa alasan yang dibagi oleh orang-orang PH ke AMDAP mantap ini, kamu terus dengar lah. Dah 4 tahun kamu dengar dia orang cakap, ke mana kita? Kita masih hilang lagi, akar umbi kita lagi ada. Kamu cakap, kita nak jadi MB betul, tapi kita tak nak jadi MB AMDAP. Mana maruah kamu? Kamu nak letak muka kamu di mana kalau kamu jadi MB AMDAP ini? Orang dah pergi MD, orang nombor 1 orang akan kata kamu gila kuasa. Buat gerakan ini, ambil peluang sebab nak jadi MB. Tetapi bila dah jadi MB, lepas tu masih sokong PUMDAP ini, masih lagi sokong DAP. So, kamu akan digelar gila kuasa. Pada masa yang sama, kamu akan membuktikan yang sebenar-benarnya kamu memanglah AMDAP mantap. 2 benda. So setahun lebih saja kamu seronok pergi masuk dalam kediaman rasmi MB Negeri Sembilan, tak sampai setahun, lepas tu kamu pergi PRM, PRU kamu pun kuyup, ikat tepi, ikat tengah. Itu yang saya nak cakap. Lepas tu dengan maruah tak ada. Lepas PRU 16, orang dah nampak ini AMDAP semua tak dipakai. Kita bagi dia peluang pun dia tak nak. Lepas tu dia akan kerjasama dengan DAP juga. So ini yang saya nak cakap pada kamu. Sademan amat menghargai setiap super thanks, super chat dan super sticker yang anda berikan. Terima kasih kerana sentiasa menyokong Sademan Channel. Anda semua adalah sebab untuk saya terus berkarya. Terima kasih kerana telah menyokong Sademan Channel. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, sila subscribe dan share.